Geng, kawan-kawan, cuba hampa perhati elok-elok video yang ni. Saya berharap kita akan terus kekal konsisten dengan perlawanan-perlawanan sebelum ni. Kita ada momentum yang baik. Cuma kalau Dari sini, apa yang kita dapat tahu, ini menunjukkan bahawasanya pemain bola sepak ni bertungku lumus ambil tahu pasal bahasa tempat dia duduk. Walaupun dia duduk di Sabah, di mana sekalipun, apa yang boleh kita faham, dia cuba memahami bahasa kebangsaan Malaysia itu sendiri. Kita dalam Malaysia ada bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Jadi, apa yang perlu dititik beratkan pada hari ini? Aku nak beritahu, bila tengok balik video-video apa adun-adun MP bercakap dalam parlimen, dalam adun, bila serteng adun tu, mereka ni macam tak erti lah betul-betul dalam bahasa kebangsaan Malaysia. Kadang-kadang tertanya-tanya juga, adakah mereka ni diimport dari mana-mana negara yang masih lagi memegang pasport, ataupun mereka ni beli IC ke apa gila? Tak lah, hang cuba fikir tengok lah. Jepun bercakap dalam bahasa negara dia, China sekalipun bercakap dalam bahasa negara dia, Putin pun bercakap dalam bahasa negara dia. Turki yang apa Perdana Menteri tu, halo wassalam wa marhaban bikum akhi cakap dalam bahasa Turki. Jadi pemimpin-pemimpin mereka ni semua bercakap dalam bahasa negara mereka, sebab mereka nak beritahu kami mempunyai negara, kita ada negara. Awak hang bercakap dalam parlimen tu tak erti nak bercakap bahasa Melayu pergi elok lah. Nak kena saipak mulut dulu baru nak bercakap elok. Hang duduk dalam Dewan Undangan Negeri tu, hang tak erti nak bercakap bahasa Melayu ke? Bahasa Melayu tu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia. Indonesia tengok, banyak etnik, tapi mereka dalam bahasa pertuturan bahasa Indonesia mereka macam ni. Di Thailand, tak kira lah hang daripada Patani ke, hang daripada apa ke, hang mesti menguasai bahasa Thailand. Tiba-tiba di Malaysia, tegan juga kawan-kawan Indonesia, mereka duk tegur, ini apa ni kamu punya pemerintah terbulu-bulu. Bulu apa ni bang? Bulu ketiak. Bodoh.